Member kita strike pula. Kan bateri lebih pula ada tu. Ketiang juga. Saya lebih kurang sama hari. Oh, padu. SP 8cm juga tiba. Color Ocean Blue. Acak. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Jumpa lagi kita di Fakbala Fish Hunter. Okay guys, hari ni aku berada di tempat permainan baru aku, itu di kolam Kolam Kedah Sport Fishing, kolam air masin. So macam biasa kita main casting kat sini pakai SP. Aku baru sampai ni. So aku nak try SP color ni. Ni ikut kuning ni. Color body color purple, ada bling-bling sikit. So kita try ni, tengok. Selalu aku gunakan SP color lebih kurang je. Nak tengok ni tapi ni satu color kan, dia color gelap sikit. So hari ni aku pakai color cerah ni sikit. Tengok macam mana SP Kaidoku Phantom Minnow. So macam biasa setup aku gunakan rod dari Upro Lunastic 514 LB. Aku pairkan dengan reel Gawas, Gawas Dragonfly kot, tak silap nama dah. Mainline Tomania Tingkong Break 15 LB dan leader 368 40 LB. So far pakai setup ni alhamdulillah puas hati lah kan. Tarik ikan kecil, ikan besar semua boleh jet naik gitu lah. So hari ni kita try. Selalu spot aku duduk bertentangan dengan aku. Ni aku duduk belah sana belah laut, tepi laut. Hari ni aku main duduk seberang belah sini, tapi lopok yang sama. Kita try lah. Tersangkut kolong. SP ku tersangkut kolong. Wai bagi sangkut kok lah ni. Wai bagi sangkut kok lah. Oi, tak mau keluar ni. Kok makan dah. Wai. Kena bayar cukai dah wai ni. Kena bayar cukai dah kata. Dapat pesta.
Alhamdulillah. Strike juga akhirnya naik MJ. Jom kita digari dah. Naik tengok. Makan dekat ah. Makan dekat ah. Kalau main pondok 5.5 tu kan. Lepas tu dia main dekat ah. Dia makan dekat. Katil. Dalam kok kau. Main kok tepi kok lah. Tu dah guys. Alhamdulillah. MJ telan solid. SP Kaidoku Pentamino saiz 8cm, color killer whale. Mantap. SP color ni killer whale. Memang jarang mungkir color ni. Saiz pun boleh tahan. Alhamdulillah. Tengok saiz. Padu tak. Memang kita strike pula. Kan bateri memang ada tu. Katiang juga. Saiz lebih kurang sama hari. Oh padu. SP 8cm juga tiba. Color ocean blue. Tak. Oh. Tapi kita memang tapi kita punya time boleh ikat dah bateri habis. Bateri habis. Bateri habis pula. Tak payah. Tu dia telan solid tu. Kena solid tembus. Oh. Tapi ni kat ujung kamu mula. Padu. Tak. Allah. Try ambil tengok dah nak. Putus dalam tali kan. Asal macam dengan kena tali ni. Dah tak? Ada. Ambil. Dah. Kanan sikit. Pada kayu. Okey. Tiga apa? Dah. Bau tu. Baling meletup. Baling meletup. Tengok. Baling tali meletup. Okay guys, tamat sesi mancing ku untuk kali ni. Untuk hari ni dah lebih masa kan ni. Nak cari strike lagi tekong. Tak dapat juga. Tadi ada strike tapi lucu. Aduh, jam tu ya. Itu nak cari lagi yang nak pergi net ni tak ada arah, tak mau makan lah. So redo lah dengan sekong ikan. Jom lagi aku tunjuk ikan gambar. Okay guys, bagi yang dah menonton video aku sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Barai ni aku. Dan yang bawa hadiah jangan lupa aku jemput embau untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Okay guys, semoga kita jumpa lagi di next episode di Pak Balap Fish Hunter. Jom kita tengok hasil.
So guys, ini dah ada. Ini saya tuang saja boleh lah. Okay guys.